Assalamualaikum. Mami, daddy semua dengar ke suara Zara? Hari ni kita ada Eid celebration tau. Eid Adha celebration dekat LC Tunjung. Okay, hai, Assalamualaikum semua mami-mami, daddy hari ni kan Zara ada dekat Little Khalif Kalam Khalifah dekat dekat Cawangan Tunjung. Hari ni kita ada celebration sikit lah, iaitu Hari Raya Korban. Jadi kejap lagi nanti kita punya anak-anak akan ada simulasi korban apa semua. Nanti Zara tunjuk satu persatu tau. Yang baru masuk, yang baru join, hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke TikTok Live bersama Zara hari ni ada dekat Little Khalif Kalam Khalifah Cawangan Tunjung. Hari ni kita nak sama-sama raikan lah sambutan Hari Raya Korban di sekolah kita yang penuh makna. Okey, kejap ya. Nanti akan adalah kita ni baru start je dulu ni. Nanti kalau macam ada anak-anak yang ada dalam ni nak tengok satu-satu, boleh je mention dekat Zara. Nanti Zara tunjukkan apa yang anak-anak tercinta buat tau. Kalau suara Zara kurang jelas, kurang orang kata apa, kurang dengar, kena komen tau. Sebab Zara pakai mic, Zara takut tak dengar nanti. Okay, yang mana belum follow, boleh follow kita dulu tau. Follow kita dulu. Hari ni kita ada 10 cawangan kan. Tapi memandangkan hari ni Zara, yang terdekat Zara pilih adalah Cawangan Tunjung. Kalau ada anak-anak yang terlibat dalam ni, perasan tak mana-mana anak yang terlibat tu, boleh say hi dulu. Nanti Zara pergi satu-satulah kat sana. Gitu. Yang mana belum follow dah dulu tau. Share dulu pada ibu-ibu ataupun mama papa yang tak sempat tengok anak buat apa hari ni kan. Sambut celebrate hari raya hari ni, macam mana apa semua, boleh tengok kat sini dulu. You all yang baru masuk, baru join, belum follow lagi kita, boleh follow kita. Hari ni kita ada dekat LCKK3. Ada KK3 Puan, kita ada dekat LCKK3. Okey, kejap Puan nama Sonira. Minta maaf tau kalau Zara salah baca. LC ni dekat KK3. Hari ni dekat KK3. Okey, Little Khalif ni untuk anak umur berapa? Transit ada ke? Setahu Zara transit ada. Bermula daripada umur 4 ke 6 tahun dah boleh register. Okey. Kalau ada komen yang tak naik ataupun terfilter, kena bagi tahu tau. Zara mungkin ada tak perasan kot on apa-apa filter punya komen. Minta maaf Puan, Zara pergi hari ni dekat LCKK3. Untuk KK1 tak sempat, Zara pergi dekat KK3 untuk hari ni. Tapi alang-alang yang ada dalam ni, KK3 yang ada hari ni, ibu bapa yang ada, bolehlah say hi dulu. Kok nak tengok anak-anak, kok lacam mana satu tudung hari ni pakai kan. Tu anak saya baju hijau ke, baju biru ke, boleh bagi tahu Zara lah. Untuk anak umur 30 tahun tak boleh join ke? Tak boleh, Pak Yong. Minta maaf Pak Yong.
Sini untuk anak yang umur 4 ke 6 tahun. Kalau untuk anak yang umur 3 tahun 4 tahun boleh. Anak saya tudung kuning. Zara bawa sikit jalan-jalan ya. Zara bawa jalan-jalan sikit. Mana satu tu? Hujung sana ke? Nampak tak? Tudung kuning. Hujung sana lah kot. Depan ni. Tudung kuning baju hitam. Tudung brown baju hitam. Yang depan ni ya. Boleh hai. Ralik dua orang semua kat sini. Yang kat sana pun ada juga panjang dia orang. Cantik ya semua hari ni pakai baju kurung. Tudung kuning, baju putih anak saya. Tudung kuning, baju putih. Sana ke kak? Nampak tak tu? Kita dekat LCKK3. Hai cik, bye-bye. Semua malu ni. Sebab tak start lagi kot. Hari ni kita ada dekat LCKK3. Itu dekat LC Cawangan Tunjung. Raisa. Mana Raisa? Raisa tak dengar tu. Fokus dia kat situ. Okay, Zara tunjuk satu-satu. Kok ada anak yang ada kat sini kan? Bolehlah tengok anak dia orang buat apa dulu sebelum kita start simulation kejap lagi. Okay. You all yang baru masuk, baru join tu, bolehlah dulu follow kita. Kok ada yang berminat. Alang-alang tu saya nak bagi tahulah, promotion untuk tahun 2026 sudah pembuka. Jadi kalau yang mana berminat nak register, boleh je drop komen kat bawah. Dia orang semua tak sabar dah ni nak buat aktiviti kejap lagi. You all yang berminat, boleh je tekan beg biru. Tekan beg biru kat bawah tu. Kok ada yang nak lah kan? Boleh je tengok kat situ. Ada yang nak join, ada yang baru nak masuk, ataupun memang dah existing student nak forward ke tahun depan lah. Untuk register tahun depan, dapatlah harga-harga diskaun. Okay? Terima kasih korang. Minta maaf tau yang mana Zara tak sempat pergi untuk cawangan-cawangan yang jauh. Zara minta maaf tau sebab Zara boleh pergi hari ni adalah dekat Cawangan Tunjung sahaja. Cawangan Tunjung untuk KK3 sahaja, KK3A. 3B pun tak pasti boleh sempat tak sebab hari ni ada macam dekat KAIS pun ada aktiviti juga. Okay, Zara nak bagi tahu lah dekat ibu-ibu, bapak-bapak, mama-mama semua. Kalau lah berminat untuk buat registration, dekat beg bawah biru tu akan ada, apa orang kata, ada beg biru. Bolehlah isi ataupun hantar guide link dekat kita kan. Okay, untuk Mama Auni Syarafina, LC ni ada dekat KK3. Dekat kawasan ataupun Cawangan Tunjung. Kalau ada ibu, ada bapa, ada mama yang memang hari ni hantar anak pakai baju raya kan. Nak tengok apa aktiviti buat, bolehlah join kita punya live. Tak maaf sangat sebab dekat LC yang lain Zara tak sampai nak pergi. Hari ni Zara boleh tuju ataupun datang ataupun hadiri majlis sambutan Hari Raya Korban dekat Cawangan Tunjung. Okey, minta maaf Mama Auni, LCKK1 tak sempat lah hari ni. Zara tak sempat nak pergi. Okay, tak sempat nak pergi, minta maaf sangat. Zara tunjuk yang KK3. Mostly dia punya simulation sama je dekat mana-mana cawangan LC sebenarnya. Minta maaf lah pun Mama Amira. Mungkin untuk next event Zara akan pergi dekat LC KK1 lah sebab ramai Mama Daddy, Mama Papa semua dekat LC KK1 ramai kan. Nanti Zara pergi kat sana. Nampak tak dia orang dah akan start aktiviti dah ni. Akan bermula aktiviti. Okay, anak-anak dah start untuk line up.
Sit down first untuk kita bagi untuk anak-anak lelaki untuk line up dulu untuk anak-anak tercinta kita. Sekejap ya. Comelnya student ya. Cute miu. Baju warna-warni. Pelbagai, ada yang pakai jubah, ada pakai baju Melayu. Zara tunjuk ya. Okey, untuk students untuk yang perempuan akan duduk dululah. Sekarang untuk lelaki, kita akan ada aktiviti korban, simulasi korban lah. Okey. Nampak tak? Dah beralih, dah bergerak ke sana. Ya, sudah sangat-sangat baik. Nampak tak tu? Okey, beratur dululah. Minta maaf lah kalau ketar-ketar tangan kita ni. Akan ada lah kat sini. Happy Eid, ada khas, semua kat sana akan ada preparation lah. Ya, Love December dekat Tunjung ni. Okey. Ada ke anak-anak yang kat sini? Pakai baju sekolah kan? Dekat Tunjung lah. Tengah beratur, ada lagi yang kat depan sana. Kejap ya. Okey, kejap ya korang. Papa mama sekejap ya. Akan ada aktiviti kat depan sana supposedly, tapi Zara tak boleh nak keluar. Kita dah tersangkut dekat situ. Tak boleh nak keluar dah pintunya. Tak, nanti tak boleh keluar, sana aja ni. Ya ke? Boleh ke? Excuse me. Hari ni kita nak buat lah. Kita punya apa tu? Simulation kita lah untuk orang kata apa, untuk korban, macam mana, apa yang perlu diorang buat, apa semua kan. Teacher akan pantau lah satu persatu apa yang perlu buat. Korang nak tahu tak? Parents nak tahu tak? Kurban ialah penyembelihan binatang seperti kambing, lembu dan unta pada hari raya Aidiladha. Okey. Ia adalah lambang ketaatan kepada Allah, mencontohi kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Nampak tak tu? Zara nak dekat-dekat macam tak boleh sangat, tapi Zara tunjuklah cara-caranya apa yang anak-anak perlu buat. Nampak tak? Yang tu simulasi dia kita buat kotak lah macam lembu, kena pegang apa semua kan. Kat sini Zara boleh bagi tahulah anak-anak kat sini belajar apa erti pengorbanan, kepatuhan dan juga kasih sayang. Kita terapkanlah dalam kita punya setiap apa yang kita buat hari ini memang akan kita terapkan dalam kehidupan. Mungkin satu hari nanti bila anak dah besar, dah join korban, dia dah tahu kan cara-caranya, apa yang kena perlu buat kan. Okey, ini adalah simulasi ibadah korban oleh murid-murid Little Kalam Khalifah bawah cawangan Tunjung. Okey, jangan risau, ni bukan korban sebenar, ni simulasi je. Nampak tak? Tarik lembu tu, nampak? Tarik sampai dekat tu. Dah tarik. Tergolek dah lembunya, ya Allah. Kat sinilah kita ajar anak-anak kita erti ibadah dan proses korban. Okey. Bila boleh dia ambil daging? Ya Allah, dagingnya belum siap lagi. Korban pun belum lagi. Lembu dah dibaringkan macam ni, nampak tak? Okey. Kat sini teacher akan bagi instruction lah macam mana lembu lembu perlu dibaringkan dulu apa semua kan. Okey. Kat sini teacher terangkanlah adab kita kena guna pisau yang tajam, kena niat kerana Allah, apa semua kan. Kat sini memang teacher akan bagi tahulah apa semua.
Mesti balik petang ni David bercerita, ya Allah Puan, memang sangat-sangat istimewa lah kat sini bila kita ada simulasi, anak-anak experience lah dia join kita punya simulasi korban ni, balik nanti memang akan cerita lah. Nanti mama kena tadah telinga lah kena kongsi-kongsi apa semua. Okay, anak-anak pula bila teacher-teacher ajar cara macam mana nak buat melalui simulasi ni kan, ajar macam mana nak buat korban apa semua, dia dah tahu proses apa semua. Nanti senang lah. Nanti senang lah mama nak bawa anak-anak pergi tengok secara realnya. Kalau awal-awal ni kita buat ni kena ni lah sikit lah. Awal-awal ni kita buat simulasi je dulu. Yang baru masuk tu, mama papa boleh ke boleh ke follow kita dulu? Teacher buat ikut kelas-kelas ke? Kita akan buat, selalu ni tak buat ramai lah, kita buat by section-section sebab kalau terlampau ramai, kita takut nanti tak semua student orang kata apa? Berexperience. Kalau boleh buat satu-satu lah. Macam untuk berapa grup tu berapa orang lagi okey sebenarnya. Dekat mana potong tu? Kat mana? Dekat sini ke? Kat sini ke? Macam mana? Potong dekat dia punya leher dekat sini. Siapa nak buat dengan teacher? Nampak apa? Student pun lebih proaktif lah. Lebih orang kata lebih bersemangat. Ada yang volunteer, siapa nak belajar ataupun siapa yang nak start untuk semelih dulu. Gitu. Semelih? Kasar sangat bunyi. Macam mana nak buat lah. Kalau real David mesti muntah-muntah, teacher tak boleh bawa. Faham. Tak apalah, awal-awal ni kita buat simulasi, nanti dah besar sikit, David okey lah nanti. Gitu. Okay, siapa yang nak sedang? Ada ke? Yang mana satu anaknya? Yang mana satu anaknya? Siapa lagi? Akil nak? Zara lalu sini boleh? Sepuri. Kalau Fahim nak sendiri. Siapa yang nak jadi tukang sembelih apa semua kat sini ada? Nak eyeshadow yang pegang pisau. Pisau tajam. Okey, nampak tak cara-caranya? Kat sini teacher akan bagi instruction lah macam mana proses dia, apa niatnya. Martin mana teacher? Martin, mungkin Zara kena tengok lagi kat belakang sebab ada lagi yang belum keluar. Kalau terlampau ramai nanti susah nak. Macam tu. Betul sebab pressure. Dia adalah foto dekat dia punya. Martin tak keluar lagi. Kat sini teacher akan bagi tahulah kalau kita nak buat ibadah korban ni kena sediakan pisau yang tajam sebab kalau tumpul sakitlah kita punya haiwan korban tu. Nampak tak? Okey. Kat sini akan adalah sesi melapah kulit, which is skinning, melapah daging. Kejap kita pergi dulu. Zara lalu, sorry ya. Kat sini akan adalah sesi melapah daging. Kat sini sebenarnya ada section lah, section grup mana yang kena buat ibadah korban, grup mana yang melapah daging apa semua kan. Okey, kat sini akan nampak. Okey. Thank you yang mana yang dah like, yang mana yang dah follow. Kalau boleh follow lah. Minta maaf sangat untuk KK1 tak sempat lah Zara nak pergi. Zara pergi KK3 je hari ni. Kalau ada event yang lain, Zara akan ikut lah mana-mana trip apa semua. Terima kasih Mami Uwais yang mana follow kita. Hari ni semua lawa-lawa berbaju Melayu, berjubah. Nampak tak tu? Okey. Bila dah settle ibadah, orang kata apa, ibadah korban, dah melapah, skinning kulit, tu nampak tak? Melapah skinning kulit, melapah kulit lah, skinning gitu. Thank you ya semua. Anak-anak pun memang terlibat. Kalau yang mana nak mencuba untuk buat ibadah korban lagi untuk sembelih apa semua. Okey. Okey. Mana satu? Yang mana satu? Baju mana tu? Berbaju mana satu tu? Nampak tak skin? Tu. Nampak tak fokus ni Martin kat situ? Martin nak melapah ke Martin? Martin, nak melapah daging ke?
Berbaju purple hari ni Matin. Handsome bergaya hari ni. Okay. Maksudnya setiap anak-anak tu kita bagi rasa, kita bagi dia experience, pengalaman macam mana nak melapah daging. Matin, Mama suruh lambai-lambai. Matin tak dengar dah. Matin. Mama suruh lambai-lambai. Bye-bye kat teacher. Bye-bye. Matin dah fokus kat situ. Fokus dah tu. Siap dah pegang pisau apa semua tu. Nampak tak tu? Yusof buat apa Yusof? Ini Yusof kan? Yusof kan buat kesian. Okey, sama-sama Mama. Okey, kat sini yang mana baru masuk, baru join. Hari ni kita ada sambutan Hari Raya Korban lah. Dekat mana? Dekat kita dekat Little Khalid Kalam Khalifah, Cawangan Tunjuk. Minta maaf tau untuk orang kata cawangan lain, minta maaf Zara tak sempat. Zara pergi untuk cawangan KK3 sahaja sebabnya nanti Zara ada event yang lain lagi, tak sempat. Yusof lambai-lambai sikit Yusof. Lambai-lambai dulu. Uwas pun lambai-lambai. Anak semua tengah fokus ni tak dapat lah Zara nak tolong. Lambai je, say hi. Ya Allah, excited dia orang. Nampak tak fokusnya. Okay, kat dalam tu nanti ada yang sesi timbang-timbang daging, apa semua tu. Nampak tak? Semua dah, nampak tak pandai ni nak melapah-lapah daging kat situ. Okay? Yang mana yang dah siap? Anak-anak yang ke tengah siapkan bahan-bahan nak masak daging ke tu? Ya, benar sekali. Okay, kejap ya Zara masuk. Allah, minta maaf lah ya. Tak sempat dah Zara nak susun selipar ni. Okay, Zara masuk balik. Anak-anak yang kalau nanti tengah hari teacher goreng tak sempat loh. Okay. Nampak tak? Yang ni memang dah sediakan. LC Pandi pergi ke LC Tunjung? Sekarang Zara pergi untuk LC Tunjung sahaja. Mana Yaya teacher? Zara tak jumpa yang mana satu Yaya. Yaya yang mana satu Yaya? Minta maaf lah. Nanti kalau Zara sempat, Zara pergi. Yaya, hi dulu. Hi. Sebelah Raisa. Okey, tu nampak dah. Tudung brown tu kan. Diorang berapa sis? Kena tengok pada package Puan. Kalau Puan nak tahu dengan lebih detail, diorang apa yang ada, boleh tekan beg biru dekat bawah. Tekan beg biru kat bawah. Okey? Terima kasih. Tu Raisa kat situ. Ada ke lagi mama papa dalam ni? Ada lagi ke mama papa kat lain? Anak-anak yang lain, kalau cuba tengok dulu. Excited dia orang ni nak timbang-timbang daging. Nak bagi-bagikan. Hai Yaya. Yaya dah malu-malu dah tu. Nampak tak excited semua nak timbang-timbang daging, nak bagi-bagikan. Ya, anak-anak excited. Kalau real life ni yang daging betul, Zara pun kadang-kadang tak boleh tahan selalu ni Zara tolong bungkuskan je. Untuk skinning apa semua tu, semua pihak lelaki buat. Okey, dekat sini kita nampak teacher terapkan amalan berbagilah untuk orang-orang yang susah apa semua kan. Timbang, anak mami yang lelaki pakai baju Melayu tu, Iman. Baju Melayu, pakai baju Melayu biru tu. Kat belakang lah tu Kat belakang sana ke tu? Iman tu. Sebab baju birunya ramai hari ni. Ini ada baju biru. Nampak tak tu? Okey. Tengah meriah kat sana tu. Anak mami semua meriah kat sana. Mana Akil? Akil yang mana? Akil yang mana satu? Zara kadang-kadang tak sampai ingat tau sebab ramai sangat student kena pergi. Sini dekat area Tunjung. Bila dah siap, nampak tak? Bila yang perempuan, untuk kanak-kanak perempuan kita buat agihan lah. Untuk anak berapa. David Fayat lambai. Mana David Fayat? Baju brown. Pasir Pekan tak pastilah. Cuba lambai dulu.
pula. Malu lah macam mana. Baju baby. Baby blue kat belakang tu. Excited tu. Diorang dah habis sesi melapah ni. Macam nampak macam ni lah sikit. Betul lah mama dia malu sikit. Kalau yang lelaki habis je aktiviti melapah tu susah lah sikit Dia orang dah macam excited sangat dah bermain-main. Kalau yang perempuan tugasan untuk bagi-bagikan lah. Asingkan, bagi-bagikan. Kat sini kita nampak lah kan. Kita nampak yang anak-anak ni kita terapkan amalan berbagi kepada orang yang susah, kepada orang yang memerlukan. Anak saya LCG Laut tak sabar nak ke LC pergi tadi. Semua hari ni sama. Semua LP under Kalam Khalifah memang akan ada hari raya korban punya sambutan lah. Yaya pergilah bagi daging dengan kawan-kawan. Yaya malu. Ya nampak? Yaya tak bagikan daging ke? Tak bagi daging? Malu dah kat situ. Mana Yusuf Iskandar? Ya Allah, Yusuf Iskandar tak dapat diteris dah sekarang. Kat sini semua excited. Okay? Nanti Zara tunjuk satu-satu. Kekotlah ada. Yang lain tu macam anak-anak yang lain tu macam excited sangat dah. Sebab diorang dah settle diorang punya part. Yang tinggal sekarang hanya untuk anak-anak perempuan lah. Anak-anak perempuan yang mana kena timbang, berapa nak kena bagikan, kepada siapa nak bagikan. Nampak tak? Hilang lah. Hilang dah diorang. Semua cantik-cantik ni. Semua cantik-cantik. Diorang timbang, diorang packing, diorang bagikan. Nampak tak kat situ? Semua cantik-cantik je. Okay, umur berapa sesuai sebenarnya untuk ajar tentang korban? Kalau boleh daripada usia tadika lah. Untuk secara berperingkat awal-awal ni. Okay? Okay, kalau kita tanyalah anak-anak ni kan, adik belajar apa je dari korban apa semua kan. Okay, sekejap kita tanya. Sebab yang lain semua macam malu-malu. Okay, sekarang kita pergi dekat section yang mana dapat siapa yang dapat daging, apa yang diorang nak buat, ada yang masak kan. Okay, kita tengok aktiviti apa yang diorang kena buat. Nampak tak kat situ? Kat sini kita nak tanya tapi anak tengah fokus ni. Tengah fokus sangat ni. Awak nak masak apa? Nak masak apa? Daging goreng. Nak buat daging goreng. Daging goreng. Diorang pun nak buat daging goreng. Nampak tak kat situ? Tak ada sayur-sayur ke? Sayur tak nak letak. Ambil lah sayur. Alah, terus nak goreng kat sini. Allah, dah berbelit-belit Zahra kat sini. Kejap sana dah gaul-gaul barang, dah perak-perak. Sampai kat sini goreng. Sekarang ni buat goreng apa ni? Daging. Daging apa? Daging lembu. Daging lembu. Buat daging black pepper ke? Daging masak sayur ke apa ni? Daging? Masak sayur. Okay, bestnya daging goreng. Semua malu macam mana Zara nak tegur ni. Mana Yaya? Yaya tak masak ke? Yaya tak masak ke? Nak masak apa kalau dapat daging? Nak masak Singgang ke? sindang. 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 Yaya tak nak masak. Bila boleh makan ni teacher tak pasti. Tengok. Yaya dah kena panggil. Raisa pun dah kena panggil nak masak ni. Raisa kenapa monyok? Raisa kenapa monyok? Malu ke? Raisa nak masak apa sekejap lagi? Raisa nak masak apa? Carrot. Semua malu macam mana tu? Alright. Okay. Yaya ambil satu kuali kat sini nak masak. Okay, kat sana. Semua dah excited.
Ada ke mama papa yang ada dalam ni? Cuba nak tengok anak-anak, boleh bagi tahu Zara lah. Sebab Zara kadang-kadang bila ramai-ramai macam ni tak berapa cam sangat. Tengok baju raya dia orang pakai tu ha. Nak tengok anak lelaki, nak tengok Yaya. Mana Yaya? Ha, ni Yaya. Yaya tengah potong sayur. Ha, tengah potong sayur. Elsie cawangan tunjuk. Yusuf mana teacher? Yusuf ada kat belakang. Kejap ya. Ha, kejap ya. Nanti kita tunjuk satu-satu. Okey, Yaya ini letak carrot, letak apa satu lagi tu? Apa ya? Warna hijau. Broccoli. Broccoli. Nampak pandai. Tak sabar nak makan ni, bila nak masak tak tahulah. Kita tak tahulah mama papa. Susah ni. Yusuf kat mana? Zara nak pergi tengoklah ni Yusuf. Atau Yusuf kat situ? Yang mana satu dah ni? Apa? Hari ni buat apa je? Korban lembu. Lapar daging tu. Lapar kulit. Lepas daging. Martin gocok ke? Tak tahulah. Teacher boleh tak tunjuk Yaya nak masak? Ibu nak SS. Boleh. Kejap kita pergi. Yang ni kita bagi student lelaki ni. Yaya dah cukup dah masak dia. Mana dah Yaya? Dah tersepit dah ni. Letak dalam pinggan. Yaya letak dalam pinggan. Raisa punya mana? Raisa punya dah? Okey. Raisa punya? Okey. Dah siap dah. Tinggal Yaya je belum nak buat plating dulu. Mana daging ni Yaya? Sayur je. Okey. Dagingnya kurang banyak sayur ni Yaya ni. Bagus Yaya. Yaya diet. Yaya diet. Daging dia satu je. Okey, yang lain semua dah siap plating. Nampak tak tu? Okey. Kita tunggulah. Kita tunggu yang mana belum lagi buat kan. Sebab sini kita buat agihan distribution daging tadi. Nampak Yaya dah siap dah makanan dia. Yaya tunjuk sikit. Yaya, tunjuk sikit dagingnya. Siap masak apa dah tu? Semua tengah tunggu turn ke nak masak? Awak tunggu turn nak masak ke dah masak? Dah masak. Dah masak? Masak apa? Semua malu macam mana ni? Okey. Semua malu. Tak tahulah. Semua senyum-senyum je. Semua dah masak ke? Belum lagi? Belum lagi? Tak goreng-goreng lagi? Tak sampai lagi lah tu. Belum lagi lah tunggu dulu. Sebab yang ni tak siap lagi. Ni tak siap lagi. Syafiqah Usma. Okey, sekarang turn. Afia dengan Una pun boleh. Nampak tak? Semua excited ni nak goreng-goreng ya. Okey, sekarang turn ikut by group lah untuk nak masak, nak potong daging apa semua. Sebab daging dah kita agihkan tadi. Jadi akan ada lah siapa yang penerima daging tu. Ada yang nak masak, ada yang nak goreng, ada yang nak buat singgah. Depend. Teacher kat sini memang dia bagi instruction macam mana apa dan nak buat macam mana. Situ untuk section-section masak lah. Section-section masak, tempat untuk memasak, tempat untuk bagikan lauk. Kenapa tak potong sayurnya? Semua dah siap potong sayur. Okey. Yang semua tu dah, yang ni bila dah masak tu nak makan lah kiranya.
Nampak tak tu? Thank you yang mana baru masuk. Okay, untuk lelaki kita bagi diorang fokus. Kita buat untuk aktiviti colouring lah pula. Sebab nanti kalau orang kata apa, tak bagi nanti dah ke hulu ke hilir diorang. Elsie kat mana ni? Elsie dekat Cawangan Tunjung, LCKK3. Hari ni buat apa? Colour apa? Kalau masjid. Colour masjid? Tapi tak colour lagi tu. Nak buat apa? Nak buat colour warna apa masjidnya? Masjid nak buat warna apa? Nampak semua dah tekan aku dah. Awak pakai baju Melayu hari ni warna apa? Black. Okay. Kita tengok kat sini sekarang ni kita buat aktiviti kumpulan lah. Sebab nanti kita akan open table apa semua untuk buat secara proper lah. Sekarang nak bagi orang kata tak nak excited sangat anak-anak ni. Boleh. Matin hari ni buat apa? Hari ni buat apa? Mama tanya. Hari ni korban daging kan, lapar daging. Lagi nak colour, hari ni colour apa? Colour colour. Nah, masalahnya Mati tak nak bercakap ni. Mati ni malu-malu dah ni. Yang jubah ni, Akil yang jubah biru kopiah putih ni. Akil ni, yang ni. Dah tertonggek-tonggek dah Akil kat sini. Yang ni siap bertahan jap ya. Akil hari ni buat apa Akil? Akil, hari ni buat apa? Hari ni nak buat apa? Hari ni nak colour-colour. Okey, Adin mana? Zara tak pasti kat mana ni Sebab kat sini ada yang kat luar. Ada yang baru nak susun-susun. Kat sekarang ni kita buat untuk aktiviti colour lah. Selepas dah buat aktiviti korban apa semua kan. Gitu. Sekarang nak bagi diorang fokus, kita buat colouring lah. Colouring salah satu aktiviti. Okay. Kat sini bagi dia fokus. Kat sini kita bagi dia fokus. Anak-anak fokus untuk colour. Okay, pilih warna apa. Hari ni buat apa? Buat tani. Setiap kali nak cakap mesti diorang semua malu-malu macam mana ni. Bukan, ni Elsie tunjuk. Itulah Zara cari Adil yang mana satu. Ingatkan ada yang nama sama. Diorang nampak kamera semua lari. Semua tunduk je muka. Semua tak sabar ni. Syauqi yang mana Syauqi? Syauqi yang mana satu tu Mama? Mama, Syauqi yang mana satu? Tu Syauqi. Ni, mana baju biru ni ke? Syauqi hari ni happy ke? Hari ni Syauqi happy ke? Cakaplah happy ke tak? Happy. Buat apa je hari ni? Hari ni buat apa? Lembu. Korban hari ni sambut raya dah. Semua malu macam mana tak bercakap ni. Tak tahu dah nak tanya. Hari jadi adik awak? Adik awak nama apa? Umur berapa tahun adik awak? Akak, minta maaf lah. Syauqi ni malu-malu lah. Zara tanya pun tak nak buka lagi mulutnya. Syarat nak jadi guru Little Khalif apa ya? Boleh kontak dekat beg biru untuk tanya dengan lebih detail lah. Sementara tengah tunggu diorang anak-anak ni dapat paper buat colouring untuk bagi dia orang fokus. Kita kena sabarlah dulu. Sebab ada turn by turn lah. Selesa betul tu Martin. Memang tersangat selesa. Tersangatlah selesa. Zara fokus kejap ya. Zara fokus dulu. Martin tu. Martin colour warna apa tu? Warna apa ni?
What colour? Nak cakap ni macam mana Zara nak tanya? Semua dah fokus. Ada ke mama papa awak dalam ni? Nama apa mama papa awak? Emeng. Mana paper? Mana paper nak colour? Hari ni buat apa je dekat school? Tapi Semua malu. Yaya colour elok-elok ya. Mana Yaya? Mana dah Yaya? Yaya tak start colour lagi. Naila pakai baju warna apa tu mama? Yaya tak start colour lagi. Yaya baru je dapat paper. Naila yang mana Naila? Mama Syahira, Naila yang mana? Zara ada dekat KK3. Hari ni dekat LC KK3, Tunjung. Hari ni awak buat apa je? Agihkan daging ke? Kenapa malu? Janganlah malu. Husna okey? Husna hari ni masak daging apa tadi? Masak apa? Semua tak nak cakap ni. Semua dah malu dah. Yaya colour apa? Cantiknya. Haura yang mana satu? Mama Putri Anja. Aryan ni pakai baju apa? Naura yang mana Naura? Mana Naura? Semua banyak yang angkat tangan ni. Ya betul. Bila nampak kamera je semua tak nak cakap ni. Risau kita. Yang tu ke? Yang depan tu ke? Haura yang tu ke? Husna Zara jumpa. Yang jubah hitam ke? Ke yang ini ke? Ke yang ini? Ke yang sana? Oh hitam samping good. Haura yang baju pink. Tudung coklat Yang ni Haura. Yang tu ke? Aryan. Yang ni ke? Tengah fokus tu bersongkok dah tu. Aryan yang tu ke? Sebab Zara jumpa seorang je bersamping ni. Samping hitam gold tu Aryan. Hari ni awak colour apa, warna apa tu? Awak kena colour warna apa? Semua malu. Semua tak nak cakap ni Aryan. Awak nak kuning. Yang ni yang tolong jawab warna kuning. Semua nampak malu. Tak apa, teruskan je. Semua dah malu-malu. Dia dengan kamera ni semua malu. Aryan, mama cakap dia nak tengok Aryan buat apa. Tunjuklah dekat mama. Tunjuklah paper tu dekat mama. Paper? Mama cakap nak tengok. Semua tak nak. Semua malu tu Terus tak jadi nak buat dah tu. Tak naklah kacau dia. Tak apa, Aryan teruskan je. Alah, minta maaf Puan Amani sebab dah tak ada bateri kot. Sorry lah ya, tak dapat nak membantu lah. Sebabnya anak-anak ni semua dah malu-malu dah ni. Haura yang baju pink tu ke? Yang sedap sangat dah tu. Nampak tak, dah selesa dah tu. Ini Haura ke? Yang mana satu Haura? InsyaAllah salah malu masuk. Mana? Ni ke? Tudung merah ni ke? Tengah nak buat apa tu? Haura tengah buat apa? Mama tanya. Malu juga.
Aura, semua malu macam mana ni? Cakap hai, hai. Hai, malu dah tu. Okay. InsyaAllah nanti Zara akan selalu live dengan anak-anak. Tapi sekarang takut mengganggukan, memandangkan sekarang ada orang kata Hari Raya atau sambutan atau event, memang Zara akan tunjuk. Cuma waktu macam waktu pembelajaran biasa mungkin tak kacau lah. Putri Zinira, jubah hitam, tudung pink. Jubah hitam. Yang awak tersyek-syek dah awak tu. Yang ni ke? Putri Zinira ni. Anak-anak 4 years teacher, anak-anak 4 years. Dah bercampur dah ni. Yang ni ke? Putri Zinira. Ya, say hi boleh? Mama nak tengok. Say hi lambai-lambai. Tak nak senyum ni macam mana ni? Cakaplah, hai mama. Hai mama. Nampak tak tu? Semua malu, memang betul. Semua malu. Zara pun tak naklah kacau lebih-lebih sangat. Takutlah dia orang. Takut malu. Semua dah bercampur kat sini. Kak Ija, anak dah malu dah. Tak nak buat dah tu. Nampak tu Kak Ija? Malu dah dia. Yaya, mana Yaya? Yaya dah fokus kat sana tu. Nampak tak? Yaya dah fokus kat sana. Nak tengok Lily. Lily tak ada. Zara ada dekat Cawang. Zara ada dekat Tunjung 1. Dekat KK3. KK3A. Teacher suruh Raisa colour cantik-cantik. Raisa colour cantik-cantik boleh? Raisa nanti colour cantik-cantik tau. Mama suruh colour cantik-cantik. Gitu. Dia cakap okey tu. Dia angguk-angguk je. Semua malu ni. Semua dah nampak kamera. Semua malu. Macam mana? Zara yang risau tengok dia orang ni. Okey. Sebab nanti kita relax lah. Tapi tak apa lah ke. Dan event gini pun boleh. Jangan ambil kacau akan betul. Hari ni sekejap je tau. Yang mana belum follow boleh follow. Suruh Naila say hi. Naila pakai baju blue black corak batik. Naila blue black corak batik. Yang itu ke? Yang ini ke? Yang ini ke? Mama Syahira. Naila yang ni ke? Naila. Say hi dekat mama boleh? Tengok kali kita. Hai. Boleh cakap hi je. Yang lain tak, malu je. Hari ni colour cantik-cantik tau. Mama suruh colour cantik-cantik. Okay. Nampak tak tu? Semua dah fokus. Diorang bila dah nampak kamera, diorang dah menyorok dah. Umi nak tengok Naila cakap. Umi nak tengok Naila. Lambai-lambai dekat Umi. Naila, lambai-lambai kat Umi. Okay, nampak tak? Dia dah malu dah kat sini. Tak dapat lah Zara nak tolong. Nak tengok Aryan colour. Aryan pun dah hilang ke mana dah Aryan. Tu ke sana dah dia. Aryan colour, tengok Aryan colour macam mana? Tengok, Mama nak tengok Aryan colour. Tunjuklah. Tengok ni kawan yang tolong tunjukkan. Mama yang tolong tengokkan. Nampak tak tu? Diorang nampak kamera, diorang malu. Terus monyok. Tak tahu dah nak buat macam mana. Okey, Zara sekarang dah tak ada bateri. Zara kena laburkan tirai dulu. Yang mana nak SS gambar anak-anak, nak say hi kat anak, Zara bagilah buka masa dalam 5 minit dulu. Kod-kod lah nanti nak tengok yang mana-mana satu kan. Raisa tak sihat ke? Raisa okey je. Cuma tadi dia nampak moody sikit lah. Mungkinlah tu ada berebut-berebut pensel ke kan, biasalah. Tapi sekarang dah okey. Sekarang dah okey. Cuma dia malu dengan kamera. Semua excuse, sorry. Raisa okey je tadi. Happy je masa masak-masak. Tapi tak tahulah.
Raisa dah malu dah kat situ. Raisa okey ke? Raisa demam ke? Okey je kan? Raisa okey ke? Okay. Okey. Raisa kena banyak senyum sikit. Mama dah risau dah kat sini. Nak tengok baju hitam samping coklat. Baju hitam samping coklat. Yang tu ke? Yang ni ke? Yang ni ke? Sorry ya. Sorry. Cantiknya. Cantik sangat. Nama awak apa? Abang. Kuat sikit. Abang. Yang ni ke? Zara rasa yang ni je pakai samping coklat hari ni. Cantik dia. Yang tu je. Zara punya bateri tak banyak tau. Cantiknya. Cuba tengok sikit. Tunjuk dekat sikit. Cantiknya. Tunjuk sikit. Mama nak tengok. Sangat-sangat cantik lawa. Semua lawa-lawa. Semua ni beratur nak asah pensel lah ni. Okey, Zara terpaksa je labuhkan tirai dulu. Jadi yang mana belum follow kita, follow lah. Sebab Zara akan randomly pilih cawangan yang mana Zara rasa nak pergi buat live. Gitu. Diorang dah excited, nampak tak? Yang tu lagi lah. Dah macam rumah dah ni. Diorang dah tahap selesa dah kat sini. Okey, jumpa lagi korang. Minta maaf ya, Zara punya bateri memang dah nazak sangat dah ni. Okay, bye. Assalamualaikum semua.